Assalamualaikum guys, selamat petang. Welcome back to Vetocaster. Okey lah, aku main meruan lagi petang ni lah. Okey, aku harap apa janganlah jemu tengok video-video aku meruan kan, main haruan ni. Sebab aku kok mana pun haruan ni aku kena mengai. Sebab orang kata sikit sebanyak menyumbang kepada mata pencarian aku sebenarnya. Here comes the money. Here we go. Sebab tu kalau apa tengok video aku haruan semua aku tak apa. Yang kecil sangat tu tengok keadaan lah kan. Orang kata buat tambah pendapatan sikit tak banyak kan. Okey guys, aku berada dekat satu spot yang tak jauh daripada rumah aku. Okey, aku main sekitar rumah aku petang-petang ni dalam sejam dua macam tu je. Adalah parit-parit yang orang kata air dia surut sikit. Kita tengoklah apa yang kita boleh layan, soft plastik ke ataupun jump frog ke ataupun soft frog ke atau apa saja yang dia mau ambil. InsyaAllah geng. Okey, jom kita start casting dulu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Vetocaster. Terima kasih kepada yang dah menyokong aku selama ni. Jom casting. Okey, jangan lupa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siap. Alright, petang ni aku mulakan dengan jump frog lah. Kita tengoklah apa yang boleh kan, sebab aku standby je tu. Jump frog, soft plastik, soft frog semua ikut lah apa yang dia ni, tukar-tukar aja, tukar-tukar lah. Okey, aku pun tak sure lah apa yang dia nak ambil kan. Selalunya soft plastik ni memang kegemaran aku sebenarnya. Tu ada nangkap tepi tu. Kita main tepi-tepi ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Casting. Allah, paskan. Lepas datang rumput dah. Sebenarnya bila sebut kena casting nak mengai ni, aku pun jadi macam hang lah, tak tahu nak mengai mana lah. Sebab musim ni air, sungai, parit macam ni agak keruh lah, keruh. Keluarkan soft plastik, peluru hikmat. Ayat bergerak lah sini. Jom guys, aku gerak petang lain tu. Sekejap lagi aku update balik. Bye bye. A few moments later. Oh, angin mantap lah. Hanya orang duduk kawasan kampung yang tahu. Orang kata macam mana rasanya kena angin petang macam ni kan. Haha. Yang duduk bandar tu jangan out, jangan down lah ya. Cara ni macam kau yang nak down ni. Down ni kita pakai yang kecil sikit. Ada nampak ni. Oh Allah, tak dekat. Ada nampak ni. Ambil lagi. Okey, strike. Saiz. Okey, haram parit gila, strike. Mantap. Waduh, ambil aku kutip dalam parit ni je. Ada haruan dalam parit gila. Muka tu boleh tadi aku belasah dalam parit tu. Alhamdulillah. Asal dalam parit tu ayak lagi cantik daripada dalam sungai ni. Alright, cara
ada lagi. Dia ada punya. Dia baik tu. Oh, makan pula. Aduh. Oh, makan pula. Oh, banyak baik ni. Pasang. Makan pula. Oh, tak. Oh, putih. Oh, dia putih. Oh. No. Terbuka snake aku. Astaghfirullahalazim. Oh. Selalu aku tarik tak pernah sampai macam ni pun. La ilaha illallah. Buat jadi gitu eh? Takkanlah bersabar kan. Takkanlah apa nak percaya je lah. Kita cari guys, kita cari dah. So, plastik aku. Elok. Ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Okey, strike lagi. Wih, nampak ini rancak. Alhamdulillah, rezeki. Oh, agak merah parik ni. Kemungkinan parik ni lah ni. Wih. Tak makan pula. Oi, tak lekat. Kasar. Oi, merah parik ni. Oh, makan pula. Oh, Allah. Lucut. Kelio. Lagi lekat ni, tak apa. Agak amah. Makan pula. Lepas balik. Okey, strike. Mai. Tiga ekor datang ni saja. Rezeki mak. Saiz ni saiz harang kering ni. Yo, tepi depan sikit. Dia ada. Tapi masa dia nak ambil je. Kan? Dia ambil dah. Tak kena. Tak kena, tak apa. Ambil lain. La ilah Allah, jatuh ambil terus. Oh, banyak ikan baik ni. Okey, strike. Oh. Gentingan plastik. Weh, ada ikan. Nyok plastik, ya Allah. Halus je. Halus. Ha? Oh. Makan ni. Tu lah. Buat kering. Ambil. Kering.
Oh, kasar. Oh. Oh, ada gila kat situ. Nah, aku dah kata dah lucu. Aduh. Saiz juga tu. Dek, nak angkat bagi. Dah. Mana? Lalu tak main belah ni. Oh, main belah ni. Belah ni tadi try tak ambil. Belah ni kat 10 ekor. Boleh lah, alih-alih tu. Okay guys, alhamdulillah strike untuk petang ni. Alhamdulillah petang ni boleh dalam 13 ekor. Okey, aku mesti mencari ikan strike yang terakhir tadi. So far alhamdulillah berjaya. Hanya aku menggunakan soft plastik saja yang bersaiz 6 cm, jig head 3.5 gram. Sampai barai dah soft plastik aku ni. Tu dia kalau kau tengok. Daripada elok, daripada sempurna tubuh badan, sifat cukup semua sampai ke hancur. Soft plastik ni je. Okey. Ada yang putih tadi satu pasal aku punya snap aku terkoyak tadi kan. Alhamdulillah untuk petang ni siapa sangka tadi aku pergi tempat lain ayat kau. Aku rasa-rasa macam tak ada lah harapan petang ni kan. So bila aku main round-round jalan-jalan lagi jumpa parit gila ni ayat agak cantik. First baling tu pun dah ada sambutan. Jadi aku teruskan main di parit ni. Ni dah parit dah, apa tengok. Hoi, parit ni pasal ayat dia elok. Okay guys, jangan lupa untuk komen, subscribe, Retrocaster. Yang mana yang baru singgah, kepada yang baru singgah ke channel aku, jangan segan silu untuk tekan tombol subscribe. Dan semoga hampa semua orang kata dapat manfaat lah sikit daripada video aku. Okay guys, okay, jangan lupa untuk like, comment dan share. Kita berjumpa di next edisi. See ya. Assalamualaikum.